Untuk setting hybrid inverter, kalau guna bateri jenis casing ni, mula kita tekan ni 3 saat akan masuk. Jadi kita pilih nombor 5. Tekan ni, ambil user punya USE. Okey, kita tekan ni. Kita pergi ke slide, ya betul, nombor 25. Nombor 25. Ambil 26, bukan 25, 26. Ambil 26. Setting jadi 29. Ni sekarang 28.2, tukarkan jadi 29.2. Nombor 26 ambil 29.2V. So kita pergi ke 27 pula. 27 kita ambil 2 ni tukar ke jadi 28. Kita tekan ni, jadikan 28. Lepas tu kita pergi ke 29 pula. 29 tukarkan ni jadi 24V, dia punya cut out. Tukar dia jadi 24. Itu je yang perlu setting kalau pakai bateri red untuk guna hybrid inverter ni. Siap, tekan ketika dia dah tukar lah. Kosong-kosong. Dia dah simpan dah.